Aiden cakap, Mami boleh tak Aiden pun nak pergi sekolah. Bantuan yang kita nak sampaikan lah. Pada orang yang Aiden kena jadi umur dulu baru boleh dapat. Faham? Dengar tu. Kalau Aiden nak baju sekolah, bukanlah baju sekolah yang diberi oleh YB sebagai bantuan kepada orang-orang susah. Itu pun kena jadi orang muar dulu, barulah boleh. Dalam maksudnya tu berumah tangga lah maksudnya kalau nak jadi orang muar. Tapi entahlah koma, dalam seminggu dua ni tak tahu teman nak cakap apa, disebabkan oleh tempoh bertenang tu. Jadi teman pun mengambil lah tempoh bertenang. Susah nak cakap. Yang teman boleh katakan ni lah drama dunia, drama dalam kehidupan ini. Apapun kita ni sebenarnya kena berhati-hati sangat dengan orang. Akan ada je orang yang akan nembak kita, akan ada je orang yang akan mencari salah kita, ataupun akan mengambil kesempatan. Teman sendiri pun pernah kena. Sedap-sedap je dia nge-call teman, boleh dirakamnya perbualan itu tanpa kebenaran kita, dan digunakan bahan rakaman itu untuk tujuan faedah diri dia. Ngancuk betul lah.